Kampung tu dibina oleh orang tempatan. Kita tak tahu siapa orang tempatan. Dan disewakan kepada orang Rohingya. Tuan, dia bukanlah tentang orang Rohingya. Dia tentang yang kita nak tahu dia adalah grey area. Garis cerah kita nampak Rohingya. Grey area tu siapa yang berada di situ? Tuan punya tanah. Dan kemudian siapa yang berada di belakang semua pemantauan? Pihak berkuasa tempatan. Balik sekali lagi nanti. Kita kata nanti marahkan buruk pihak berkuasa tempatan. Dulu dengan membenci Rohingya, sedangkan pertumpukan dan juga kelompok mereka ni dibina dan dibangunkan dalam satu sistem kartel yang kita kena siasat. Iaitu siapa yang berada di belakang pembinaan rumah ini dan siapa yang membiarkan perkampungan-perkampungan ini dibentuk. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di Malaysia pun, kita pun menjadi hairan bagaimana sebuah rumah boleh dibina. Di sebelah kampung saya di Alostar pun adalah kampung Rohingya. Tanah tu dipugar oleh kerajaan menghalau saudara mara saya keluar daripada kampung halaman saya di Jalan Lumpur kerana kampung saya ni dianggap adalah tanah rizab kerajaan. Jadi kena keluarlah orang kampung saya, saudara mara saya yang dah duduk situ sejak tahun 1940-an. Keluarlah pada tahun 2015. Tanah tu dikosong, kata kerajaan naik Kedah dia nak bangunkan apa yang dipanggil sebagai pesisir pantai, pesisir Sungai Kedah. Tapi hari ini semua tanah tu dibangunkan untuk Rohingya. Dan bukan orang Rohingya bangun. Orang Kedah yang bangunkan. Kemudian sewa pada Rohingya. Jadi pertanyaan. Kalau saya ni, saya balik kampung kan, saya malas lah nak hotkan story tu, naik kan. Gambarkan sebelah kampung saya pun penuh dengan pendatang Rohingya. Okey, orang Rohingya tak buka tanah tu. Siapa nak pergi siasat, pergilah siasat kampung hujung sungai Jalan Lumpur Alostar Kedah. Rumah-rumah tu dibina dengan cantik dan besar. Dan menjadi kampung Rohingya. Di atas tanah yang dulunya saudara mara saya dihalau keluar. Saudara mara saya dihalau keluar kerana kata kerajaan pada tahun 2015 tanah tu nak dibangunkan apa dipanggil projek pesisir Sungai Kedah. Saudara mara saya ni dihalau keluar. Sama ada mereka menerima pampasan RM17,000 atau mereka menerima satu rumah flat oleh kerajaan. Ramailah saudara mara saya keluar. Bila keluar tanah tu kosong dan dia berada dalam zon yang sangat cantik tepi sungai besar. Datang orang tempatan, dia bangunkan rumah, dia sewakan pada orang Myanmar. Jadi persoalan yang kita kena faham sekarang ni adalah grey area ni siapa orang tempatan tersebut? Dan bagaimana orang tempatan tersebut ini meyakinkan pihak berkuasa tempatan untuk membenarkan rumah ni boleh dibuat. Sedangkan dulu, pihak berkuasa tempatan yang halau orang tempatan keluar. Jadi saya ambil ni adalah kampung halaman saya. Dan saya sangat bersedih bila saudara mara saya dihalau kerana kebanyakan mereka adalah orang yang tak mampu membeli taman perumahan. Mereka tinggallah beranak pinak dekat situ. Dihalau keluar. Dihalau keluar dengan pampasan kalau mereka mahukan duit tunai dapat RM17,000. Kalau mereka tak mahu wang tunai, kerajaan akan bagi rumah PPR. Pindahlah saudara mara saya yang mana keluarganya kecil, masuklah rumah PPR sebab dapat rumah flat. Yang mana tak mampu, ambillah duit, pergilah cari. Tanah dia kosong. Dan tanah tu kosong, saudara boleh pergi di kampung hujung Sungai Kedah, Alostar. Nampak saja hotel signature, jalan je terus. Tengok di sebelah kiri, siapa yang tinggal situ. Penuh dan kampung itu lebih besar daripada kampung ketika saudara mara saya duduk. Waktu saudara saya mara saya duduk di kampung hujung Sungai Alostar Kedah, rumah-rumah mereka kecil kerana mereka miskin. Dan tiap kali mereka memohon bantuan untuk menaik taraf rumah mereka, mereka tak dapat. Kerana rumah itu bukan di atas lot tanah mereka sendiri. Kan betul lah, kalau nak mohon tanah, nak mohon bantuan kerajaan, PPR, kita kena ada tanah kita sendiri. Jadi saudara mara saya, teman-teman saya, jiran saya sepermainan sejak kecil, tak boleh dapatlah rumah ni. Kerana tanah ini tanah rizab kerajaan. Sekarang tuan-tuan pergi tengok. Kalau tuan-tuan masuk kampung hujung Sungai Alostar, yang bangunkan orang tempatan. Bukan saudara mara saya, mereka keluar-keluar, mereka pun terkejut. Tiba-tiba naik rumah baru. Dan mereka sewakan kepada pendatang asing. Kemudian dia rino kalau tuan-tuan pergi tengok. Untuk saya ni berdarah air mata lah. Sebab dulu katanya halau saudara mara saya keluar daripada kampung tersebut untuk tujuan memajukan negeri Kedah. Untuk membina pesisir Sungai Kedah yang cantik. Saudara mara saya keluar. Bila saudara saya keluar, projeknya tak jadi sebab makan berbilion projeknya. Kemudian mereka kata bila dah berbilion, potensi untuk memajukan Kedah ni tak ada. Ni depa ni jangan masuk parti politik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok kalender, kalau tuan-tuan tengok jadual penjadalan, bukan pemerintah sekarang. Jadi keluarlah. Sekarang kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan terkejut. Tuan-tuan terkejut. Berarti persoalan saya yang membangun orang tempatan. Pihak berkuasa tempatan nampak. Sebab dia bukan duduk dalam hutan tuan-tuan. Dia duduk dekat highway je jantas. Tuan-tuan naik je jantas je nampak. Nak pergi pantau, tak perlu orang lain bagi tahu. Nak pergi pantau sampai sekarang, siapa saja pergi pantau, dia bukan kampung dalam hutan. Dia kampung yang terbuka.
Maka itu bila berlaku peristiwa, saya nak bagi tahu kata, kita bantailah Rohingya ni. Marah saya sebab buat Selamat Malam Rohingya. Saya betulkan Selamat Malam Rohingya tiada kaitan dengan Rohingya tempatan. Selamat Malam Rohingya saya tulis pada 2012 apabila pembunuhan 40,000 orang Rohingya, termasuk 12,000 kanak-kanak yang dibunuh oleh orang-orang Myanmar. Jadi saya buat lagu tu kerana kempen untuk menyedarkan kita semua orang Islam sedang dibunuh dalam genocide di Myanmar. Sama juga macam saya buat lagu Rindu Salma, iaitu menyedarkan orang-orang kita bahawa kebuluran sedang berlaku dengan teruk di Somalia. Begitu juga saya menulis tentang lagu Ziarah yang dinyanyikan oleh Datuk Ramli Sarip untuk mengisahkan bagaimana negara-negara Islam sedang berdepan dengan krisis kemiskinan yang sangat teruk tahun 2005. Tahun 2001 saya menulis lagu Khan Yunis. Kerana matinya seorang budak di Khan Yunis ketika berlaku intifada. Jadi Selamat Malam Rohingya ni tak ada kena-mengena dengan Rohingya di Malaysia. Sama seperti lagu-lagu tema yang saya tulis secara konsisten sejak 2001 untuk tujuan melancarkan kempen. Yang saya tak sempat buat dengan Tok Ki je. Sepatutnya dengan Tok Ki penyanyi itu kita ada satu lagu baru untuk menceritakan tentang nasib orang Uyghur yang dikenakan penjara dan penyiasaan oleh kerajaan rejim komunis Cina. Jadi masa nak buat dengan Tok Ki itu tak sempat. Saya pun sibuk, dia pun sibuk. Jadi lirik lagu Uyghur, Air Mata Uyghur tu dah ada. Jadi tiap-tiap tahun kita buat kempen. Dan dia tak ada kemengena dengan tentang kempen Rohingya di Malaysia. Okay, so saya jelaskan. Ini adalah kes yang mana balik pada apa yang saya cakap. Okay, orang Kedah ni pergilah hari ni ambil gambar dan tunjukkan kampung. Kampung tu dibina oleh orang tempatan. Kita tak tahu siapa orang tempatan. Dan disewakan kepada orang Rohingya. Dan orang tempatan tak masuk dalam kampung tu. Sebab dulu kampung-kampung tu saudara mara saya semua telah disedak keluar. Kemudian kampung tu disewakan. Baik. Ada tanah yang bergeran. Tapi semuanya sampai ke tanah sungai. Tanah yang dulu kampung-kampung saudara mara saya dirobohkan. Ada juga tanah sampai sekarang. Dan kampung tu menjadi 5 ke 10 kali ganda lebih cantik dan lebih padat daripada jumlah saudara mara saya tinggal sebelum mereka dihalau keluar. Maka saya ingatkan kepada tuan-tuan, dia bukanlah tentang orang Rohingya. Dia tentang yang kita nak tahu dia adalah grey area. Garis cerah kita nampak Rohingya. Grey area tu siapa yang berada di situ? Tuan punya tanah. Dan kemudian siapa yang berada di belakang semua pemantauan? Pihak berkuasa tempatan. Balik sekali lagi nanti. Kita kata nanti marahkan buruk pihak berkuasa tempatan. Dulu kita dah tegur dah. Kamu punya kuasa untuk mengekang ladang derian. Kamu biar berpuluh-puluh tahun. Derian dah naik besar, derian dah jadi kekayaan, kemudian orang tu menganggap tanah tu tanah dia, kita jadi masalah. Untuk melancarkan kempen pulangkan tanah milik kerajaan yang dijarah oleh pencuri derian. Sekarang kita balik lagi satu masalah. Dengan membenci Rohingya, sedangkan pertumpukan dan juga kelompok mereka ni dibina dan dibangunkan dalam satu sistem kartel yang kita kena siasat. Iaitu siapa yang berada di belakang pembinaan rumah ni dan siapa yang membiarkan perkampungan-perkampungan ni dibentuk. Itu je saya nak advance. Sebab saya ada pengalaman peribadi. Saya bawa balik daripada Kedah 2 minggu lepas. Dan tiap-tiap kali saya balik Kedah, inilah isu yang dibuatkan oleh orang kampung saya. Kerana sedih dulu saudara mara kami dihalau. Tak apalah, bukan dihalau, undang-undangnya betul. Okey, kerana kerajaan nak ambil tanah tu. Demi kemajuan negara, demi kemajuan negeri, demi projek. Kamu pun menumpang atas tanah rezak kerajaan. Kenalah keluar. Kita orang tempatan, kita faham undang-undang. Kita keluar. Nak lawan pun tak boleh. Tapi hari ini kenapa dia menjadi lebih mewah, dia menjadi lebih megah dan jumlah penduduknya lebih ramai daripada saudara mara saya duduk dulu. Kerana orang Rohingya datang dan membentuk satu kampung Rohingya di kampung hujung sungai. Jalan Lumpur Alor Star Kedah. Jadi dia sangat tersusun tuan-tuan. Dia adalah sindiket di mana menghasilkan banyak wang kepada mereka yang menyeluduk pendatang Rohingya. Satu kes yang besar adalah kes yang berlaku di Pairan. Macam mana kita nak kekang? Mereka boleh berlabuh dan masuk. Satu nak kekang. Kes yang kedua pula, kerana mereka ini adalah pendatang, mereka memerlukan tempat perumahan. Maka kawasan perumahan dibangunkan kerana dia menjadi income, menjadi pendapatan. Bila dia menjadi pendapatan, adalah keuntungan pada orang tempatan. Maka kita nak cari siapa orang tempatan ni. Dan kita nak cari siapa yang melindungi orang tempatan ni. Kerana ada kan pihak berkuasa. Kerana tanah-tanah ni, rezab dia dijaga oleh Jabatan Parit dan Saliran. Kerana dulu Jabatan Parit Saliran yang datang ukur. Jatuh separuh rumah atas saudara mara saya di atas tanah milik Jabatan Parit dan Saliran. Dah kena roboh sebiji rumah. Pindahlah saudara mara saya. Sampai ke kampung ujung sungai. Dan sekarang undang-undang tu tak diguna pakai pula. Dan bukan sekejap tuan-tuan. Kalau saudara mara saya keluar dengan kampung baru dah nak masuk 10 tahun dah. Dah masuk 10 tahun dah. Jangan sebut UMNO ataupun Sanusi. Ini bukan isu tentang parti. Tuan-tuan selalu salahkan parti sebab yang jaga sekarang pihak berkuasa. Bukan semua salah ahli politik. Ini adalah penjawat awam yang diberi kuasa. Tiap-tiap kali tuan-tuan masuk, tuan-tuan punya kemaruk politik, tuan-tuan duk cerita UMNO, tuan-tuan duk cerita PAS. Sampai bila-bila pun tuan-tuan.
orang-orang yang makan rasuah di peringkat pentadbiran kerajaan, dia akan rasa selesa. Tiap kali kejahatan berlaku, kita menyalahkan ahli politik. Ini mereka yang diberi kuasa. Mereka lah kena bertanggungjawab. Sebab kuasa tu dah sah, tak perlu pergi ke pilihan, tak perlu buat undang-undang baru di Dewan Undangan Negeri. Tak perlu buat undang-undang baru di Parlimen. Undang-undang tu dah ada. Dan jawatan tu tak kosong, dia diisi. Yang kosong ni jawatan bawah. Jawatan bawah tak isilah, kita nak cut kos. Jawatan-jawatan besar dalam PBT bagi memantau semua tanah-tanah yang diteroka secara haram, yang menjadi pendapatan haram kepada orang lain. Ada. Kalau di tepi sungai, kita ada JPS. Dan kemudian JPS boleh melaporkan pada PBT. PBT boleh laksanakan kuasa. Dan jawatan PBT ini bukan jawatan politik. Ini adalah orang yang telah pun menerima bertanggungjawab bekerja untuk memegang jawatan. Menjaga daerah dan kawasan masing-masing yang telah pun diklasifikasikan sebagai wilayah tanggungjawab mereka. Mereka dah kena buat. Jadi yang dibina ni tak ada kaitan dengan orang politik. Tiap-tiap kali saya cakap dengan tuan-tuan jangan kemaruk politik. Kena tegur siapa yang pegang kuasa. Majoriti orang-orang Cina dan orang India tak pegang jawatan dalam PBT. Secara spesifiknya, kita jumpa orang Melayu lah pegang jawatan ni banyak. Maaf nak cakap. Jadi kita tegur penjawat awam yang kebetulannya orang Melayu beragama Islam. Dan kemudian kalau di belakangnya ada ihsan, kita kata salah kalau kamu kesian dengan membelakangkan undang-undang. Tapi dah tentulah kita percaya di belakangnya ada wang. Kerana rumit untuk kita tak percaya di belakangnya ada wang. Oh, dibuat ni kerana kasih sayang. Oh, dibuat ni kerana simpati. Mustahil lah. Kerana bidang kuasa kamu tak membenarkan kamu bersimpati dan berihsan. Kerana undang-undang telah bertulis. Undang-undang tulis ni tak boleh ditolak dengan budi bicara. Sebab undang-undang tu solid. Mengatakan kawasan ni tak boleh dibangunkan rumah. Lebih menyedihkan. Dulu kamu keluarkan orang tempatan. Kamu keluarkan semua penduduk tempatan di atas ke bawah tanah ni nak dirancang untuk dimajukan apa yang dipanggil pembangunan pesisir Sungai Kedah. Tak apalah orang tempatan keluar. Di mana kamu kata ihsan tak boleh pakai lah sebab dah duduk lama. Saudara mara saya pun duduk berketurunan kampung tu. 3 keturunan dah duduk. Jadi sampai yang ketiga ni tanah ni nak dimajukan. Nak pelebaran Sungai Kedah dan segala macam. Kita terimalah. Tak boleh marah. Sebab undang-undang bertulis di situ. Sekarang kita nak tanya. Undang-undang yang sama dah dipadam ke? Bila saudara mara saya tak pernah bayar sewa. Saudara mara saya tak bayar apa-apa kepentingan. Duduk je kerana mereka dulu adalah orang-orang yang datang daripada pedalaman dan miskin. Mereka tak mampu membeli rumah-rumah di negeri Kedah sekitar tahun 40-an, 50-an dan 60-an. Bandar Lostar baru maju, masuk cek makan dalam bandar, tak mampu beli rumah. Bukalah tanah-tanah Kampung Kilat. Kampung Kilat ni banyak yang tutup. Tinggallah berapa Kampung Kilat di tepi sungai. Dan kita faham. Hari ini kamu menuntut mengatakan tanah ini bukan tanah milik mereka. Mereka kena keluar. Dah cukuplah 3 keturunan duduk situ. Kita pun faham. Kalau guna ayat kasar kan, berapa keturunan lagi kau nak duduk percuma. Maka keturunan yang rasa malu ni keluar. Tapi kita tanya sekarang, kenapa pula undang-undang tu tak dipakai sekarang? Dan kenapa dia naik secara terbuka? Kalau di tempat-tempat lain tu kena masuk. Kalau kampung jalan, kalau kampung hujung sungai Jalan Lumpur, Lostar Kedah ni tuan-tuan. Daripada atas jambatan nampak. Janganlah kata pihak jabatan tak nampak. Kucing yang duduk dekat pihak PBT pun tahu. Boleh bagi tahu bos dia dekat sana ada. Tak perlu orang sebab ketara. Jadi saya nasihatkan kepada tuan-tuan bahawa kemarahan yang kita bangunkan dengan kata mereka buka kampung, mereka buka sekolah. Mereka buka, tapi siapa yang membenarkan mereka buka? Kemarahan kita hari ini dengan melihat sampailah pada pasar borong Selayang. Daripada saya buka edisi siasat 2001 sampailah sekarang saya dah tak larat nak siasat dah. Isunya tetap sama. Berarti mereka berada di situ. Tetapi undang-undang untuk tidak menjadikan mereka berada di situ tu ada. Okey, undang-undang dah ada. Pihak berkuasa yang mampu melaksanakan untuk pelaksanaan undang-undang dah ada. Cuma kita nak tanya, kenapa tak dilaksanakan? Last kali mereka lempar kepada kita. Sentimen untuk membenci pendatang asing. Tak kisahlah Rohingya atau apa pun. Tapi kita nak katakan, kemarahan kita ni sebenarnya berlaku atas kecuaian siapa? Bagaimana adanya sebuah kampung? Bagaimana ada sebuah sekolah? Bagaimana ada sebuah flat? Perkataan bagaimana ni nak ditanya? Sebab nanti kalau kita pergi, kita nak bakar rumah orang kerana kita marah. Kita ni bersalah lah kejam. Kita nak pergi robohkan semua siapa bangunan yang kita kata tak patut dibina kerana ini bangunan haram. Bunyinya kejam lah kita. Tapi saya nak jelaskan, siapa yang membiarkan semua kemarahan ini? Siapa yang membiarkan semua benda ni nampak dan kemudian rakyat jadi marah? Yang membiar tu kena bertanggungjawab. Dia duduk dalam grey area, dia play safe. Kemudian kita yang jadi marah, NGO kita kena pergi buat. Nampaklah NGO kita ni, sebahagian orang suka kerana dia buat untuk memastikan pendatang asing tidak mencemarkan negara. Sebahagian pula tak suka, kejam sangat. Jadi NGO kita telah berhadapan dengan rangkah mereka lah pihak berkuasa yang sebenar. Tak mungkin lah. Mereka hanyalah whistleblower. So itulah saya pulangkan balik soalan di tengah-tengah semua orang marah ni. Saya kata sebenarnya kita tak patut sampai ke tahap ini. Kalau pihak berkuasa tempatan
memantau. Dan kita pun tak mau tuduh PBT ni adalah selubuk rasuah. Tak elok bunyi dia. Tapi menimbulkan prasangka bahawa kalau bukan kerana pendapatan yang dijana, apakah benda ini akan berlaku? Jadi saya bagi tahu dekat tuan-tuan, dia merosakkan seluruh benda. Perbuatannya rosak, pandangan kita pun menjadi rosak. Kepercayaan kita juga menjadi rendah pada pihak berkuasa tempatan. Dulu panjang dah video saya pasal kes pokok durian. Sekarang sama juga. Lepas tu semua nak kena jawab. Saya pun tak faham bila berlaku kan. Semua soalan seolah-olah tak ada orang nak menjawab. Datang ahli politik jawab. Kita dah nak robohkan. Datang. Tapi kita nak tanya kan. Siapakah penjawab yang jaga? Kita nak tengok betul-betul dalam setiap daerah ni. Kalau adalah pembangunan ni. Dan bangunan ni dibina secara haram. Siapakah ketua yang berkuasa dalam daerah tu? Kita nak nama dia. Tuan apa. Dia pegang jawatan ni bila? Siapa ganti dia jawatan ni bila? Supaya kita tahu kamu yang memegang jawatan ni yang membiarkannya. Kemudian kamu meletakkan rakyat dalam keadaan tegang dan kita menjadi hampir orang yang kejam kepada pendatang asing. Kerana kamu enggan. Buka carta tu kita nak tengok. Ketika kita lapor, kita lapor tak ada apa. Ketika lapor tak ada apa. Kita nak tengok laporan-laporan yang dibuat daripada tahun-tahun tempat ni dibina. Siapakah yang berkuasa untuk melaksanakannya? Itu masalah dia. Jadi akhirnya rakyat ni menjadi orang yang kemudian hujung kemarahan. Hujung pintu kemarahan. Kita marahlah semua bangunan ni naik dan semua benda kita rasa apa ni undang-undang dalam negara kita. Kemudian marah kita macam mana? Saluran kita pergilah marah orang politik. Tapi kita tanya, yang sebenarnya bukan. PBT adalah satu institusi yang telah pun dibina secara betul. Secara berfungsi. Kamu tak perlu tunggu menteri kerana undang-undang tu tak perlu dipindah hari-hari. Sebelum orang Myanmar datang pun, kamu dah pakai undang-undang tu untuk orang tempatan. Sebelum orang Rohingya datang pun, kamu dah pakai untuk orang tempatan. Itu kamu telah tak mengalau lah. Kamu telah meminta keluar. Orang-orang ni keluar. Kerana orang-orang ni berada di atas tanah yang kamu sebut macam-macam. Nak saman lah, hantar surat lah, sampai surat merah menggementarkan arwah nenek moyang saya, arwah-arwah mak saudara saya ni. Tak pernah tengok surat merah daripada PBT. Siap dengan tuntutan untuk saman mahkamah. Keluarlah orang-orang tempatan ni. Kerana hormatkan undang-undang dan takutkan surat merah. Sekarang saya nak tanya. Habis ke dai warna merah ataupun surat merah tak dicetak semula? Kerana bekalan kertas menjadi kurang. Jadi saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, dia bukan JKOM. Kalau JKOM, dia lindungi kerajaan. Dia lindungi isu ni. Jangan bengap sangat masuk. Kata saya JKOM. Ni bukan JKOM. Apalah bengap. JKOM ni kalau masuk, dia akan jawab, kes ni tak. Saya cuma nak jelaskan saja grey area. Orang-orang yang terlindung daripada pengetahuan kita. Bahawa mereka inilah yang sebenarnya kena jawab soalan ni. Kerana ketika rumah tu dibina 2015. Ketika dia diberikan laporan pada 2017, 2019. Siapa yang berada di situ yang boleh membuat keputusan? Kalaupun jawatan tu ditukar setiap 2 tahun sekali, berarti setiap 2 tahun, setiap 3 tahun, orang yang sama mengambil langkah dan kedudukan dalam PBT tak bertindak. Berarti dia bukan jadi penyakit satu orang, dia menjadi penyakit satu jabatan. Jabatan tu dah rosak, kerana dah bertukar-tukar jawatan. Keadaannya tetap sama. Nanti berlaku lagi, tukar lagi. Esok naik lagi rumah tu. Sebab dia menghasilkan pendapatan yang sangat tinggi kerana demand ke atas mereka yang menjadi pelarian ni tinggi. Kerana pendapatan yang sangat tinggi. Dan kita pula 4-5 tahun sekali, barulah kita bercakap. Kan kita di media sosial ni kan, rotate isu. Minggu depan isu buang tudung. Minggu depan naik pula isu tattoo. Minggu depan naik pula isu sabu. Minggu depan naik isu judi online. Kitaran ni 2030 naik balik pula isu perumahan pendatang asing. Nak sampai 2030, 4 tahun. Kalaulah orang ni fikir, kalau satu orang berniaga dalam dunia yang dia tak pedulikan apa masyarakat cakap, dia tak apa. Buat je, nanti 4 tahun pula baru dia cakap. Kalau 4 tahun, setahun ni untung 1 juta, kita buat benda ni, kita dapat 4 juta. Orang roboh, kita roboh lah. Roboh kita baru rugi 600 ribu. Maka dia akan jadi satu kaedah yang orang dah boleh baca matematik undang-undang. Matematik undang-undang ni bagi orang yang melanggar undang-undang ni, dia heran apa? Sebab dia ada kira matematik dia. Compound 50 ribu je tuan-tuan. Compound kita sekarang membangunkan rumah di tanah ni, di tanah apa ni, bukan kerja atau tanpa permit, saya baca dalam surat khabar. Compound 50 ribu. You boleh fikirlah kalau besarnya tempat dia buat, lamanya tempoh sampailah nak boleh sampai menteri besar kena cakap nak kena roboh. Kalau 4 tahun, dia good business. Good business kerana kita grey area. Orang tak tahu kita. Orang yang berdalam garis putih kita yang protes. Orang garis hitam, ahli politik yang kena hukum.
Dia marah kerana tak menjaga negeri dengan baik. Dia duduk dalam grey area. The big money, the big business ni duduk dalam grey area. Antara orang yang meneroka dan membangunkan rumah dan pihak PBT yang berkuasa untuk menguatkuasakan benda tersebut. Sebab dia bukan perlu undang-undang baru. Sebab tu saya katakan, tiap-tiap kali kita nak marah kerajaan negeri, kita nak kerimau kerajaan persekutuan, kita kata baik kerajaan persekutuan ni fikir tentang peluang pekerjaan, anak-anak kita yang menganggur dan tak ada kerja. Kerajaan ni fikir tentang penyelesaian lebuh raya dan jalan raya yang menjadi padat dan itu mengganggu segala bentuk ekonomi, menyediakan lebih. Biar dia fikir benda tu. Yang PBT ni, kamu dah ada undang-undangnya. Jabatan Parit dan Saliran, kamu dah ada undang-undangnya. Dah dibuat lama untuk memudahkan kamu bekerja. Tapi sedaplah kamu duduk dalam grey area sebab kamu tak pernah kena punishment tu. Bila rakyat marah, dia punish ahli politik. Selamat kamu kat situ. Dan bila rakyat marah, kita tak cari siapakah yang sebenarnya berada dalam kartel. Satu adalah menyediakan perumahan pada mereka. Susah nak cari kartel yang bawa mereka masuk. Sebab sindiket membawa masuk pendatang asing ni bisnes besar globally. Di seluruh dunia. Bisnes besar. Semua orang tahu bukan rahsia. Untuk bawa seorang pelarian Rohingya, dia tak datang daripada Rohingya. Majoriti pelarian Rohingya datang daripada Cox's Bazar. Iaitu wilayah pelarian yang ada 1 juta lebih orang di Bangladesh. Di Cox's Bazar ni, mereka bekerja kumpul duit. Bayar $25,000, mereka dapat belayar. Masuk melalui sama ada kapal itu selamat sampai atau kapal tu karam dan kemudian berlaku kematian seperti mana di Langkawi baru ni, itu bukan isu baru. Di lautan Mediterranean pun puluh ribu orang dah mati. Sepanjang 14 tahun pelarian cuba menyeberangi lautan Mediterranean untuk sampai di Eropah. Itu perniagaan yang kita kata susahlah nak jawab. Sebab siapa yang berada dalam rangkaian laut ni susah. Tapi rangkaian darat ni yang ada depan mata. Dan benda ni pula jadi penyakit. Kerana dia bukan berlaku saja di dalam satu negeri. Dia berlaku di hampir semua tempat. Besok keluarlah Johor pula report. Kemudian hari ni Terengganu yang kita tak jangka kata begitu banyak pun ada rupanya. Ada sekolah. Kedah tak cakap lah. Kampung halaman saya. Jadi semua orang akan mula melapor. Bererti dia menjadikan penyakit ini penyakit yang berlaku dalam semua PBT. Sebab selagi ada lapor ada. Berarti kita kata luaslah bisnes ni. Kerana demand yang ada di seluruh negara. Tempat saya ni, kalau tuan-tuan pergi tengok Easy. Orang kampung saya pun tak ada rumah macam tu. Kalau pergi kampung ujung sungai, kalau ada boleh pakai Google Waze ke, boleh pakai Google Zoom lah. Nama dia Kampung Hujung Sungai Alor Setar Kedah. Dah tak ada dah kampung tu. Berarti mak-mak saudara saya ni masih tinggal dalam rumah-rumah kecil. Kerana ekonomi mereka, mak-mak saudara saya, ekonomi mereka tak besar. Ini tak, datang kita panggil pemaju. Pemaju ni bangunkan rumah-rumah cantik, kemudian disewa kepada pendatang haram. Dapatlah income. Dan rumah-rumah tu dibina dengan cantik sebab dia adalah rumah yang menjana sewaan yang tinggi. Yang menjana pulangan yang tinggi. Berarti ada pergerakan kewangan dalam setiap kampung yang dipugar untuk dibangunkan rumah-rumah pada pendatang asing. Ada pergerakan kewangan. Dia ada economic value dekat situ. Maka kita petikaikan. Apakah economic value ni kemudiannya menjadi pendapatan kepada pemugar tempatan untuk dibayar kepada PBT untuk tutup mata. Sebab ini is a fair comment. Tak boleh nak saman saya. Kalau pergi mahkamah, latar belakang saya wartawan. It's a fair comment. Di mana perbuatan ini secara adilnya telah menimbulkan satu prasangka yang boleh dianggap positif di kalangan rakyat bahawa isu ni adalah isu rasuah. Dia bukan kad kebal UNHCR. Saya bagi tahu dekat tuan-tuan, gini, tuan-tuan pun salah faham banyak tentang kad ni. Kad ni UNHCR keluar. Saya faham. Tapi siapa? Sebab UNHCR tak buat rumah ni. Jangan marah UNHCR. Dia tak buat rumah ni. UNHCR tak buka pasal borong selayang. Bukan dengan kad tu, dia boleh pergi meniaga dekat pasal borong selayang. Bukan dengan kad UNHCR tu, dia boleh buka pugar tanah kerajaan. Tak ada. Kad tu hanyalah kad yang mengatakan mereka adalah pelarian kerana negara mereka ada perang. Cukup. Okey, dan kita pun tak ada lagi jalan keluar untuk mengatakan bagaimana nak menguruskan 126,000 orang pemegang kad UNHCR daripada kalangan orang Rohingya. Itu soalan yang lain. Soalan saya tanya, yang bina rumah tu bukan UNHCR. Yang bina sekolah tu bukan UNHCR. Yang memberikan mereka berniaga di lot-lot yang dimiliki oleh orang-orang kita sebagai peniaga kecil bukan UNHCR. Itu bidang kuasa orang lain untuk menguatkuasakan di mana mereka berada. Untuk menguatkuasakan mereka adalah peniaga yang tak patut berniaga dalam lot-lot kedai yang disediakan oleh pemegang awam Melayu atau Bumi Putra. Itu bukan tugas UNHCR.
Itu tugas pihak berkuasa tempatan. Bukan UNHCR pergi ketuk buat rumah tu kat kampung saya tu. UNHCR pejabat di Kuala Lumpur, tak ada orang dia nak pergi bina kampung sebelah kampung saya tu. Jadi janganlah marah orang yang, lepas tu saya kata grey area, orang seronok. Tiap kali tuan-tuan dah salah buat serangan, tuan-tuan serang UNHCR. Bukan pemaju sayang. Saya akan buat tangan macam ni, pemaju. Dia macam pemaju lah, dia bina rumah haram. Kalau pemaju ni dia bina rumah sah. Saya boleh kata pemaju lah sebab standard dia macam pemaju. Dia bina secara terbuka, orang datang sewa, kampung tu ada, elektrik dan air cantik. Kalau tuan-tuan pergi kampung Jalan Lumpur, saya Jalan Lumpur Tengah tu, tuan-tuan banding dengan kampung hujung sungai. Tuan-tuan mengatakan kampung hujung sungai tu adalah kampung orang tempatan sebab rumah dia cantik-cantik. Tuan-tuan kata kampung yang ditinggalkan oleh mak-mak saudara saya, pupu-pupu saya, ni adalah kampung hantu, kampung Rohingya, kerana rumahnya adalah rumah uzur. Jadi saya jelaskan pada tuan-tuan, kita selalu salah serang orang. Seronoklah orang-orang yang berada dalam grey area ni, dia bersembunyi di balik tuduhan kepada UNHCR. Dia sembunyi balik tuduhan kepada pihak kerajaan. Sedangkan ini adalah kerja penjawat awam, PBT, yang tak perlu orang undang-undang baru. Dulu video saya dah keluar dah cerita pasal ladang derayan. Sama ada kamu nak menguatkuasakannya ataupun tidak. Ahmad Syahir saya tak tahulah 3 tingkat atau tidak Ahmad Syahir. Sebab saya tengok daripada luar pun hati saya dah berdarah dah. Sebab dulu adik-beradik saya tinggal di ujung sungai tu. Saya membesar di situ. Kenal lah saya. Lepas tu tahun berapa 2015. Adik-beradik saya yang tinggal di kampung Jalan Lumpur ni hujung je yang kena. Sebab tanah dia jatuh dalam tanah. Tanah tu sampai sekarang orang Rohingya tak masuk. Sebab di depan tu orang kampung saya masih ada. Orang kampung tempatan masih ada. Dia tak izinkan orang Rohingya buka di atas tapak yang kerajaan tak jadilah nak membinakan Kedah Glamour. Atau dipanggil sebagai pembangunan pesisir Sungai Kedah. Tapi kebetulan di kampung hujung sungai itu pasal dia lekuk L. Dia lekuk L. Tanah sini pun kena, tanah sini pun kena. Kalau tuan-tuan pergi tengok, lekuk tu sekarang penuh. Maka jadilah satu tanggungjawab untuk kita berkata pemilik tanah ni sepatutnya yang mana haram, haramlah. Yang mana pemilik tanah sah pula, dia mesti faham faktor dia nak membangunkan sesuatu bangunan kepada siapa dia sewa. Kepada siapa dia sewa. Ni Dena api lah. Hang shoot video besok viral mampu pula lah. Saya pun tak tahulah nak kata suruh SPRM siasat kan. Sagi SPRM kata ginilah, saya beritahu pada tuan-tuan untuk kebaikan lah. Memanglah SPRM kena siasat. Tapi kalau SPRM menyiasat orang yang merasuah dalam keadaan tertutup, munasabah, tak nampak. Rasuah-rasuah projek, rasuah-rasuah kontrak kan yang pokok politik duk sapu ni. Dia siasat tu munasabah. Yang sekarang yang itu tak nampak. Yang sekarang kita heran ni yang nampak, yang pihak berkuasa tempatan boleh bertindak. Kemudian SPRM ni kena tambah pula kaki tangan, pergi menyiasat undang-undang yang telah ada dan telah termaktub, yang telah pun diberikan kepada penjawat awam. Gajinya dibayar, wang pembayar cukai bayar dekat dia lagi. Suruh dia buat kerja apa? Laksanakan undang-undang. Lepas tu lah sekali, SPRM nak buat kerja apa tuan-tuan? Takkanlah hari dia pergi selak. Berapa kerat SPRM ada dekat Kedah kalau dia nak selak semua kampung setinggan? Berapa banyak SPRM yang ada di Kuala Lumpur dan Selangor kalau dia nak selak semua kampung pendatang asing? Dia pun nak selak kes yang kita duk marah hari-hari. Itu saja saya nak jelaskan.